Okay, korang mana yang pakai TV LG, yang mana ada pakai Astro ataupun TV Box, korang tak reti macam mana nak pergi dekat TV Box, macam mana nak pergi Astro daripada main page TV LG ni. Okay, ni cara-cara dia. Bila kita on je TV, dia terus pergi dekat recent input. Contoh saya link dengan TV Box, terus ada TV Box. Kalau kita linkkan dengan Astro, dia terus on je TV, terus pergi dekat Astro. So korang kena tengok video ni sampai habis. Saya ajar cara-cara untuk korang setkan bila on je TV, dia terus pergi dekat Astro ataupun TV Box korang. Okay, hari ni cara nak set. Okay, tekan setting, bagi dekat all setting. Lepas tu korang kena pergi dekat general. Okay, dah pergi general, kena pergi system. Okay, system. Okay, pergi dekat additional setting, home setting, power on screen. Okay, letak dekat recent input. Okay, ini kemudahan untuk bila kita buka je TV, dia akan pergi dekat recent input. Contoh kita ada TV Box ataupun Astro. So bila kita off TV, kita on je, dia akan terus pergi dekat recent input. So contoh macam ni, saya letak Just Piper, saya link dengan Just Piper. So bila on TV, dia terus pergi dekat Just Piper. Sama juga, dia boleh pergi dekat bawah tu, dia ada gambar dia, Just Piper. Bila kita on Astro ke TV Box ke, dekat bawah tu dia ada logo. Thank you.